Assalamualaikum guys. Cerita saham hari ni. Sesiapa yang apply saham dekat MITI dan dan tak ambil saham tu ataupun ambil separuh, ambil sebahagian kan. Maka sekarang kalau dulu kena moratorium selama 6 bulan, tapi hari ni MITI dah keluarkan makluman lah yang mengatakan tempoh moratorium dah dikurangkan kepada 90 hari. Sama juga macam tarif Donald Trump kan. 90 hari juga. Maknanya kalau anda apply saham tersebut tapi anda tak menolaknya atau anda ambil separuh sebahagian, so anda kena moratorium selama 90 hari aja lah, bermula daripada 19 Februari 2025 dan seterusnya. Maknanya 3 bulan Kalau dulu 6 bulan, sekarang dah jadi 3 bulan. Yalah, kenapa pasal kebelakangan ini dah makin kurang lah pelabu-pelabu mitra yang apply saham-saham IPO dekat MITI ni kan. Kalau anda lihat pun yang baru-barunya kan, pen merchant pun MITI tambah hari lagi pasal permohonan dia terlalu sedikit kan. Sebabnya ialah kerana keadaan pasaran bursa Malaysia yang tak stabil, tuan-tuan kan. Jadi kalau anda nak belajar saham kan, nak beli saham IPO contohnya kan, sebenarnya ada beberapa tempat yang anda boleh beli saham IPO ni. Satu, saham IPO ni diperuntukkan kepada pink form, iaitu kepada pekerja-pekerja syarikat tersebut lah, syarikat nak keluar IPO tu. Nombor dua, kepada blue form, kepada vendor-vendor syarikat yang membantu memajukan syarikat. Nombor tiga, kepada MITI lah kan. Hanya untuk pelabu-pelabu mitra, seperti yang anda lihat ni, Eva tengah cerita pasal MITI lah ni kan. Kemudian kita ada untuk awam, white form yang kita boleh apply melalui Bank Tuju, Momo, M Plus dan sebagainya kan. Lagi sekali melalui placement lah, private placement. Kalau anda apply 250,000 ke atas, gunakan private placement lah, iaitu terus menghantar surat kepada bank penasihat. So lately ni kalau nak dapat saham ni dah mudah lah. Pasal apa? Pasal tak ramai orang yang apply. Memandangkan keadaan pasaran saham yang tak cantik pada ketika ini kan. Seperti yang saya terangkan semalam, walaupun market tak cantik pada ketika ini, dulu tahun 1997, 1998 lagi teruk. Jadi relax je, insyaAllah keadaan akan kembali normal going forward lah, tak lama lagi insyaAllah. Okay tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.